Secara amnya bagi saya, kalau berkaitan dengan bai'ah itu, pertama tidak sepatutnya berbai'ah sehingga mencagarkan isteri yang tidak bersalah dalam soal politik itu sendiri. Maka sebab itu politik hari ini tidak boleh menjadi asas kepada bai'ah itu sendiri. Bagi saya, sebab itu bai'ah ni dengan mencagarkan isteri, dengan menjadikan isteri sebagai mangsa sehingga talak 3 menyebabkan hukumnya haram. Puak-puak GSP yang kecewa ini apabila tumbang, pasal apa dia tidak letak jawatan? Pasal apa dia menunggu PAS memecat? Dan PAS kenapa tak memecat 18 penggerak GSP ini ataupun G18 ini? Kenapa PAS tak memecat? Sedangkan PAS boleh mengambil tindakan segera memecat. Kerana kalau dengan alasan menunggu laporan, itu alasan yang hanya sekadar untuk menyedapkan. Hassan Ali dipecat atas dasar apa? Atas fasa yang ke-13, iaitu telah tidak setia kepada parti dan seumpama. Tapi pasal apa PAS tak pecat? Pasal apa mereka tak, dan GHP tak jawatan? Sebab pertama mereka sedar, kalau mereka meletak jawatan, maka gugurlah talaknya itu bagi mereka yang bersumpah talak. Matlamat